Kalau dulu, ayah dengan mama yang pilihkan baju raya untuk kami adik-beradik. Tapi sekarang, bila sentuh je kain ni, terus teringat zaman kecil. Masa tu kita tak tahu, yang paling mahal bukanlah baju, tapi kenangan. Raya kali ni, yang aku rindu bukan kemeriahan, tapi kehadiran mereka. Koleksi hari-hari Raya 2026 buat aku rasa Raya tu masih sama, penuh makna. Dekat sini macam-macam desain baju raya ada tau. Clearance stock baju raya bermula dari RM5 je. Yang RM10 pun ada, yang RM25 ni pun ada, supaya semua orang boleh rasa raya macam dulu. Bila kita belanja RM120, dapat free gift paket raya. Dan kalau belanja RM200 ke atas, akan dapat woven bag comel sangat. Dan raya kali ni, aku pilih bukan sekadar baju. Aku pilih kenangan. Raya macam dulu.